Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya nak buat ulasan yang ringkas berkenaan dengan kawan kita, iaitu YB Dato' Dr. Akmal Saleh, yang sebelum ini dengan berkobar-kobar menyalak-nyalak di dalam konvensyen pemuda dan telah memberi satu kenyataan yang cukup panas untuk menarik diri, supaya UMNO menarik diri daripada kerajaan madani atau kerajaan perpaduan dan menjadi pembangkang yang bermaruah. Jadi setelah beliau menyatakan demikian, ramai influencer telah menegur beberapa perkara, yang antaranya saya sendiri yang telah menegur. Saya tidak ada masalah kepada sesiapa yang nak memperjuangkan orang Melayu. Saya pun orang Melayu, jadi saya boleh berterima kasih. Dan saya pun tak ada masalah apa-apa dan menyokong penuh sesiapa yang nak memperjuangkan Islam. Saya pun orang Islam. Terima kasih. Tetapi biarlah alasan-alasan yang kata bahawa kerajaan perpaduan ni tak menjaga orang Melayu dan tak jaga orang Islam sebagai sesuatu alasan yang munasabah. Janganlah bagi sebab-sebab yang bagi saya bodoh-bodoh belaka lah, iaitu kekemat. Isu kekemat. Kekemat tu dia buat silap. Dia pun mengaku silap. Seandainya kita tahu hati seseorang manusia tu, kita kata tak, dia tak silap, dia tu memang hateful ataupun bernegri, tapi kita tak boleh baca. Dan yang terteranya adalah dia tak pernah buat pun benda tu. Jadi bagi saya, orang yang tak pernah buat, first time buat, dan terus dia minta maaf, terus dia ubahkan benda tu, jadi ia adalah satu kesilapan. Tetapi Akmal sendiri yang mewar-warkan dia dengan besar-besar, sehingga ke yang di-Pertuan Agong pula kena panggil dia, bagi dia kata dua untuk janganlah menghumbankan harmoni di antara kita hanya kerana dia nak jadi popular. Jadi isu bendera pula sama juga kesilapan. Sincu buat kesilapan, bukan Sincu saja. Apabila Sincu buat, wah, UMNO dan Akmal bising. Orang Penang kata bising nak mampus. Jadi bila Kementerian Pendidikan sendiri pun buat kesilapan tersebut, tak bising pun orang-orang yang ini. Kemudian PAS pun buat kesilapan juga, dan langsung UMNO pun buat kesilapan juga. Tetapi apabila kesilapan dekat Penang, boleh dibawanya gerombolan orang, sampai 500 orang untuk pergi mengajar apek ni. Dahlah menggunakan perkataan derogatory ataupun perkataan menghina seorang Malaysia yang dari kaum Cina, mengatakan dia apek. Jadi di sini bagaimanakah ini semua salah kerajaan perpaduan? Apabila Akmal dihadapkan ke mahkamah, itu adalah tindakan dia sendiri. Dia yang memporak-perandakan keadaan dan dia dihadapkan ke mahkamah. Itu yang dia kata, kita cuba perjuangkan maruah Melayu dan maruah Islam, maruah negara kita dan juga maruah bendera kita, maka kita pula yang dihadapkan ke mahkamah. Memanglah, kalau kamu kata dengan cara baik, nasihat dengan cara baik, tak ada siapa nak bawa kamu ke mahkamah. Tetapi kamu bawa orang ramai macam nak menjadi satu kacau bilau, dan kemudian takut pula nak berdebat dengan Zaid daripada Lawyers for Liberty. Jadi ini adalah karakter seorang buli. Orang buli ni dia cakap seorang-seorang. Dia cakap dalam kumpulan dia. Dia cakap apabila dia berani bawa gerombolan manusia. Semua dia ada backing dia. Dia tak berani cakap seorang-seorang. Ini adalah buli. Dan apabila dia ajak berdebat, memang dia tak boleh nak berdebat. Sebab buli ni dia tak ada pun dia punya, orang kata apa, alasan-alasan yang gitu. Yang dia harap adalah orang kata apa, macam garang dia. Dengan garang tu, maka orang pun terkedu lah.
Jadi itu dia punya modal. Modal intelek memang tak ada, modal sejarah memang tak ada, modal apa pun tak ada, melainkan dengan modal muncung-muncung, tunjuk-tunjuk. Itu dia punya modal. So jadi itu adalah kawan kita Kemal Saleh, dan kemudian menggunakan isu Yeo Bee Yin untuk mengatakan bahawa meraihkan hukuman Najib Tun Razak. Saya dah kata dah dalam artikel saya, Yeo Bee Yin ni membuat tindakan yang bodoh. Bukan Yeo Bee Yin tu bodoh, tindakan tu bodoh. Dia mungkin tak sengaja dan bodoh lah bagi saya sebagai seorang ahli politik. Bukan dia bodoh, tindakan tu bodoh. Kemudian Tony Puah pula pergi sambung, kata apa masalahnya, ini adalah penjenayah, kalau kamu tak bagi maka kamu ni sayang penjenayah. Ini saya kata tindakan bangang. Bukannya Tony Puah tu bangang. Tony Puah tu memang orang yang hebat, saya pun kagum dengan beliau, tetapi kagum-kagum pun tindakan tu adalah politically bangang. Dan selepas itu mereka senyap sebab saya rasa mereka telah terima kata dua daripada Anthony Loke. Anthony Loke pun tak bolehlah nak terang-terang pergi marah mereka, sebab nanti kan orang-orang yang lain, ramai orang bukan Melayu pun mengkritik saya, mengatakan bahawa kamu ni Tajuddin, dulu kamu membela orang-orang bukan Melayu, tetapi sekarang kamu nampak macam orang UMNO. Saya kata bukan macam tu. Saya orang Islam, saya orang Melayu, saya kenal Najib tu. Memang saya pun tak suka apa yang dia buat. Bukan saja 1MDB, pasal Sodomi 2 pun kita syak ada juga mainan di situ. Jadi buat apa saya nak kesian dekat dia? Tetapi kita orang Islam, kita belajar daripada Islam, daripada Nabi. Kita tak boleh nak raikan orang tu dihukum. Dia dah hukum, okey dah, dia tu dihukum. Dengan Tuhan pun dia akan dihukum. Jadi dah dekat situ. Kita pun nak hormat keluarga dia dan sahabat dan sebagainya. Jadi apabila Zahid Hamidi yang apabila selepas mesyuarat Biro Politik keluar dengan kenyataan bahawa mereka atau UMNO tidak ada rancangan nak keluar daripada Madani. Kita akan bekerja dengan kerajaan Madani sampai habis tempoh. Jadi dia cakap macam tu je, sampai habis tempoh. Saya pun faham apabila saya baca tu, jadi maknanya mereka akan kerja di dalam Madani, tak ada tebuk atap. Tetapi selepas tempoh habis, maka PRU 16 tak semestinya mereka akan bergabung dengan PH dan sebagainya. Mungkin mereka bergabung dengan PAS, itu satu kemungkinan politik. Walaupun Zahid berkali-kali berkatakan bahawa dia tidak mahu dipatuk ular pada tempat yang sama lagi sekali. Jadi bodoh sangatlah kalau kita dipatuk kat tempat yang sama sampai 2 kali. Jadi di situ orang Melayu kata serik. Tetapi saya jangka kalau ada peluang yang lebih hebat. Jadi kita tahu sebelum PRU 16, selepas tamatnya tempoh kerajaan Madani, mungkin UMNO akan bekerjasama dengan PAS, ataupun selepas pilihan raya dan didapati nak buat kerajaan campuran, mungkin orang bukan Melayu tak suka PH, jadi dia orang tak datang mengundi, maka PH pun kalah, maka dia pun akan bekerjasama dengan PAS. Itu memang dari sudut politik. Nak kena patuk ke tak kena patuk ke, ini adalah politik yang terpaksa kita kemungkinan tu sentiasa ada. Jadi yang menarik hatinya adalah apabila Kemal mendengar segala kritikan kepada dirinya yang mengajak dia sendiri first kali untuk letak jawatan. Sebab dia suruh orang lain letak jawatan. Sekarang banyak influencer dan juga ahli UMNO yang saya dengar mengatakan, kamu dulu letak jawatan. Kamu letak jawatan Ketua Pemuda, letak jawatan Exco Melaka, letak jawatan ADUN dan masuk PAS jadi pembangkang. Ataupun tak payah letak jawatan ADUN lah, terus jadi pembangkang. Nak tak? Jadi apabila dia kata jadilah pembangkang yang maruah, kita nak tengok lah. Jadi tiba-tiba kita baca dalam Facebook, dia kata kita dah buat macam-macam mungkin, tetapi tak dapat, jadi mungkin time untuk step down. Yang nakalnya, siapa yang nak step down tu?
adakah yang dimasukkan dirinya ataupun dimasukkan orang lain. Jadi yang orang lain tu kita tahulah siapa yang seolah menentang beliau di dalam UMNO sendiri. Tuan-tuan boleh fikirlah siapa ya. Dia tak berani sebutlah sebab orang tu lebih besar daripada dia. Jadi saya pun tengok macam mungkin masa untuk step down. Patutnya mungkin masa untuk saya mengundur diri. Itu okey, kita faham. Tapi ni tak sebut. Jadi saya nampak macam ada cryptic message di situ. Dan orang Melayu ni banyak menyindir. Okey. Jadi orang bukan Melayu nak kena faham cara sindiran orang Melayu. Saya faham sangat-sangatlah apabila Muhyiddin buat perkara hebat tu, dia sindiran dia tu cukup hebat. Jadi di sinilah kita lihat bahawa politik Malaysia ni penuh dengan sandiwara-sandiwara, drama-drama dan juga cemuhan-cemuhan yang mana kita kena faham dia punya underground message dia ataupun backdrop dia dan sebagainya. Dengan itu saya sangat berharap bahawa Akmal Saleh tidaklah berundur diri, kerana beliau itu saya akui sebagai seorang yang mempunyai kaliber pemimpin. Cuma kena baca buku banyak sikit, kena menelaah ilmu lebih banyak. Jangan asyik modal Melayu bersatu, Islam terancam. Carilah idea yang lebih baik dan besar sikit. Kamu tu ketua pemuda dan satu hari mungkin jadi Perdana Menteri. Saya pun tak ada masalah kalau kita angkatkan dia jadi Presiden UMNO di dalam masa depan dan juga sebagai Perdana Menteri, tak ada masalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih.